ada 3 poin kebimbangan kami. Pertamanya ialah perlumbungan yang berselindung di sebalik dollar emas. Maksudnya, lo ni orang dah tahu dah spot-spot dia tu kat mana. Tapi kita kena mikir gini. Peluang tu bukan orang biasa je hak nak ambil. Iyalah, semua Pemodan no. Mungkin benda ni dia macam whataboutism lah. Saya hanya meletakkan teori-teori. Tapi kita kena letak dulu supaya kita boleh tetapkan garis panduan tu secara jelas. Kerisauan saya ialah akan berlaku keadaan yang pemoda-pemoda besar ngupuh orang kapung ke gano ke, demo duduk sini deh. Demo duduk sini je supaya orang tak nampak kata alik dalai tu kawin tengah berlombong. Kita tak tahu. Yang keduanya ialah kena ditetapkan siapa nak pantau benda-benda gini. Bukan nak menyalahkan orang negeri lain. Let's say lah kata orang Perak mari mendolar emas dijeli. Orang gerik lah. IC dia gerik. Dia tak ada kaitan dengan Kelantan langsung gitu gini. Kalau kita report ke polis. Kita nak suruh polis tu tangkap atas kesalahan apa? Betul. Sebab tak ada enactment. Tak ada undang-undang yang tetapkan kata orang luar tak boleh mari. Sebab tu kita kata kena kaji secara lengkap dulu sebelum Kita umum. Yang kita rusingnya ialah kembali kepada nombor pertama kerisauan kami ialah pemoda-pemoda besar nyamah ataupun syarikat-syarikat luar negara letak nomini dia ke gapo ke. Yang ketiganya ialah berkenaan dengan alam sekitar. Tak adalah kata saya nak melihat dia sebagai poin-poin terakhir, tapi saya melihat paling tidak adanya Jabatan Alam Sekitar yang boleh dipantau berdasarkan laporan orang ramai ke. Yang poin nombor 3 pada saya tak using sangat. Yang saya usingnya ialah nombor 1 nombor 2 tu.